Pernahkah anda rasa seperti anda sedang ketinggalan? Anda lihat rakan-rakan sebaya sudah mencapai pelbagai kejayaan, membeli rumah, berkahwin, mendapat pangkat, sementara anda masih di sini rasa tersekat, seolah-olah jam hidup anda berjalan lebih perlahan. Perasaan ini, perasaan cemas bahawa anda terlewat adalah satu wabak senyap dalam budaya kita. Ia adalah bisikan yang memberitahu anda, awak tidak cukup bagus, awak tidak cukup pantas, awak sudah gagal. Tetapi hari ini, saya di sini untuk memberitahu anda satu kebenaran yang radikal. Satu kebenaran yang disokong oleh fizik kuantum dan kebijaksanaan kuno. Anda tidak terlewat. Anda tidak pernah ketinggalan. Anda berada tepat di mana anda perlu berada, dalam satu garis masa yang dicipta khas untuk anda. Perasaan tertekan ini berpunca daripada satu ilusi besar yang kita semua telah diajar untuk percaya. Ilusi masa linear atau masa jam. Kita diajar bahawa hidup adalah satu perlumbaan dari titik A ke titik B dan nilai kita diukur berdasarkan seberapa cepat kita sampai ke garisan penamat yang ditetapkan oleh masyarakat. Lulus universiti pada umur 22, dapat kerja stabil pada umur 25, kahwin sebelum 30. Garis masa ini bukan milik anda. Ia adalah konstruk sosial yang direka untuk perbandingan, bukan untuk perkembangan jiwa. Ia menjana kebimbangan dan ketakutan, kerana dalam model ini, setiap detik yang tidak digunakan untuk mengejar adalah detik yang sia-sia. Tapi bagaimana jika ada cara lain untuk melihat masa? Bagaimana jika masa bukanlah satu garisan lurus, tetapi satu medan kuantum yang penuh dengan potensi, di mana setiap pengalaman, termasuk apa yang anda anggap sebagai kelewatan, adalah persediaan yang penting. Ini adalah konsep masa kuantum, di mana perjalanan anda tidak diukur dengan kelajuan, tetapi dengan kesediaan. Selamat datang ke satu perspektif baru, di mana kelewatan bukanlah satu kegagalan, tetapi satu bentuk perlindungan ilahi dan persediaan yang mendalam. Dalam alam semesta yang bijaksana ini, tiada apa yang berlaku secara kebetulan. Setiap tempoh menunggu, setiap fasa di mana anda rasa tidak bergerak, sebenarnya adalah fasa reorganisasi dalaman yang amat penting. Bayangkan seekor ulat bulu. Sebelum ia boleh terbang sebagai rama-rama yang indah, ia mesti melalui fasa kepompong. Dari luar, kepompong itu kelihatan tidak aktif, senyap, mungkin mati. Tiada kemajuan yang boleh dilihat. Tetapi di dalamnya, satu transformasi yang paling radikal sedang berlaku. Seluruh struktur ulat bulu itu larut menjadi subsel, satu keadaan huru-hara sebelum bentuk baru yang lebih agung dapat muncul. Begitulah juga dengan hidup anda. Fasa-fasa di mana anda rasa tersekat adalah fasa kepompong anda. Jiwa anda sedang menyusun semula, menyembuhkan luka lama, mengintegrasikan pelajaran dan membina kapasiti dalaman yang anda perlukan untuk peringkat seterusnya. Alam semesta tidak menghukum anda dengan kelewatan. Sebaliknya, ia sedang melindungi anda. Ia menghalang anda daripada memasuki situasi ataupun menerima peluang sebelum anda benar-benar bersedia. Berapa ramai orang yang mendapat kemasyhuran atau kekayaan terlalu cepat hanya untuk mensabotase diri mereka kerana mereka tidak mempunyai kematangan emosi atau kekuatan dalaman untuk mengendalikannya. Kelewatan anda adalah rahmat tersembunyi. Ia adalah tempoh latihan di mana alam semesta sedang membina asas yang kukuh di dalam diri anda, supaya apabila peluang besar itu tiba, anda bukan sahaja dapat menerimanya, tetapi juga mampu mengembangkannya ke tahap yang tertinggi. Jadi, berhentilah melihat kelewatan sebagai tanda kegagalan. Mulalah melihatnya sebagai bukti cinta dan kebijaksanaan alam semesta. Ia adalah isyarat bahawa sesuatu yang lebih besar sedang disediakan untuk anda, dan anda sedang dibentuk untuk menjadi individu yang mampu menerimanya.
Sekarang, mari kita terokai siapa sebenarnya yang rasa tergesa-gesa ini. Siapa yang berbisik di telinga anda bahawa anda ketinggalan? Ia bukanlah jiwa anda. Ia bukanlah diri sejati anda yang lebih tinggi. Suara itu adalah suara ego anda yang beroperasi dari minda separa sedar. Menurut ahli neuroscience, 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi kita setiap hari dikawal oleh program-program dalam minda separa sedar. Program-program ini ditanam sejak kita kecil melalui apa yang kita lihat, dengar dan alami daripada keluarga, masyarakat dan budaya. Anda telah diprogramkan untuk percaya bahawa nilai anda terikat pada pencapaian luaran dan kelajuan. Anda telah diajar untuk membandingkan perjalanan unik anda dengan garis masa standard orang lain. Identiti ego anda telah terbina di atas kepercayaan ini. Identiti sebagai seseorang yang mungkin terlewat, yang perlu membuktikan sesuatu. Inilah punca penderitaan anda. Kerana setiap kali realiti anda tidak sepadan dengan program ini, ego anda akan menjerit dalam ketakutan dan rasa kekurangan. Ia tuan merasakan ia gagal. Tetapi kebenarannya ialah anda bukanlah program-program ini. Anda adalah kesedaran yang memerhatikan program-program ini. Diri anda yang sebenar wujud di luar konstruk masa dan perbandingan. Ia tahu bahawa perjalanan anda adalah sempurna. Cabarannya adalah untuk mengkondisikan semula minda separa sedar ini untuk menggantikan program ketakutan dan kekurangan dengan program kepercayaan dan kesabaran. Ini memerlukan kesedaran. Anda perlu mula menangkap pemikiran-pemikiran ini apabila ia muncul dan secara sedar memilih untuk tidak mempercayainya. Anda perlu memberitahu diri anda berulang kali, garis masa saya adalah ilahi. Setiap langkah adalah perlu, saya betul-betul di mana saya perlu berada. Jadi, bagaimana kita boleh melakukan anjakan ini secara praktikal? Bagaimana kita beralih dari tekanan masa, jam kepada kepercayaan masa kuantum? Ia bermula dengan mengubah soalan yang anda tanya pada diri sendiri. Selama ini anda mungkin bertanya, kenapa saya belum sampai lagi? Kenapa orang lain lebih cepat? Soalan ini datang dari frekuensi kekurangan. Ia menguatkan kepercayaan bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan anda. Sekarang, gantikan soalan itu dengan soalan yang lebih berkuasa. Soalan yang membuka pintu kepada kebijaksanaan. Tanya, apakah yang sedang disediakan untuk saya melalui fasa ini? Apakah kemahiran, kekuatan atau kesedaran yang sedang saya bina sekarang yang akan saya perlukan untuk masa depan saya? Soalan ini serta-merta mengubah perspektif anda dari mangsa kepada pelajar. Ia mengubah kelewatan menjadi satu kurikulum yang direka khas untuk evolusi jiwa anda. Seterusnya, kita perlu menerapkan prinsip dari fizik kuantum yang dikenali sebagai kesan pemerhati. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah-zarah subatom berkelakuan berbeza apabila ia diperhatikan. Tenaga mengikut perhatian. Realiti anda bertindak balas kepada fokus dan keadaan kewujudan anda. Daripada fokus pada apa yang belum anda miliki, mulakan untuk menghidupkan dan merasai kualiti diri masa depan anda sekarang. Jika anda inginkan kejayaan, jangan hanya kejar kejayaan. Jadilah seorang yang berjaya dari segi pemikiran, tabiat dan tenaga sekarang. Bertindak seolah-olah anda sudah memilikinya. Ini bukan tentang berpura-pura, ini tentang penjelmaan. Apabila anda mula berfikir, merasa dan bertindak seperti versi diri anda yang telah mencapai impiannya, anda mengubah frekuensi getaran tenaga anda. Anda mula menghantar isyarat baru ke medan kuantum, isyarat bahawa anda sudah bersedia, bahawa anda adalah padanan energetik untuk realiti tersebut. Alam semesta tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa anda. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih jauh.
Semua di alam semesta ini, termasuk anda, adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi tertentu. Pemikiran anda mengeluarkan getaran. Emosi anda mengeluarkan getaran. Gabungan pemikiran dan emosi anda mencipta keadaan kewujudan atau state of being anda, dan ini menentukan frekuensi pribadi anda. Ini adalah sains, bukan fiksyen. Prinsip resonance dalam mekanik kuantum menyatakan bahawa satu sistem akan bergetar dengan amplitude yang lebih besar apabila ia dipengaruhi oleh frekuensi lain yang serupa dengannya. Dalam erti kata lain, yang serupa menarik yang serupa. Apabila anda beroperasi dari keadaan kewujudan yang merasa terlewat, cemas dan kurang, anda bergetar pada frekuensi yang rendah. Frekuensi ini hanya boleh beresonans dengan pengalaman, orang dan situasi yang sepadan dengannya, iaitu lebih banyak sebab untuk merasa terlewat dan kurang. Anda secara harfiah menolak peluang yang anda inginkan kerana ia wujud pada frekuensi yang berbeza. Sebaliknya, apabila anda secara sedar mengalihkan keadaan kewujudan anda kepada kepercayaan, kesyukuran dan keamanan, walaupun keadaan luaran belum berubah, anda menaikkan frekuensi anda. Anda menjadi padanan getaran untuk keajaiban. Anda mula beresonans dengan realiti di mana segala-galanya berlaku pada masa yang tepat. Fikirkan tentang diri masa depan anda, versi anda yang paling berjaya, bahagia dan terpenuhi. Versi ini tidak wujud di suatu tempat yang jauh di masa hadapan. Menurut fizik kuantum, semua potensi wujud serentak dalam medan kuantum. Diri masa depan anda sudah wujud sebagai satu potensi tenaga. Tugas anda bukanlah untuk berlari mengejarnya, tetapi untuk menaikkan frekuensi anda agar sepadan dengannya, supaya potensi itu boleh menjadi realiti fizikal anda. Ini juga disokong oleh bidang epigenetik yang menunjukkan bahawa persekitaran dalaman kita, iaitu pemikiran dan emosi kita, boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu. Dengan mengubah keadaan kewujudan anda secara literal boleh mengubah biologi anda untuk menyokong realiti baru anda. Jadi, soalan yang paling penting bukanlah apa yang perlu saya lakukan, tetapi siapakah yang perlu saya jadi. Jadilah penjelmaan tenaga daripada hasil yang anda inginkan dan saksikan bagaimana alam semesta menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan frekuensi baru anda. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan amalan ini dalam kehidupan seharian anda? Ia mesti menjadi satu amalan yang konsisten, bukan sesuatu yang anda lakukan sekali-sekala. Mulakan pagi anda dengan sengaja. Sebelum anda mencapai telefon anda dan membiarkan dunia luar memprogramkan minda anda, ambil masa 10 hingga 15 minit untuk diri sendiri. Duduk diam dan berhubung dengan versi diri masa depan anda. Tanya diri anda, bagaimana versi diri saya yang paling hebat akan berfikir hari ini? Bagaimana dia akan merasa, apakah keputusan yang akan dia buat? Kemudian, buat pilihan secara sedar untuk merasai emosi itu sekarang. Rasakan keyakinan, keamanan dan kegembiraan itu dalam badan anda seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan. Ini bukan angan-angan, ini adalah latihan getaran. Anda sedang melatih otak dan badan anda untuk biasa dengan frekuensi realiti baru anda. Sepanjang hari, setiap kali anda merasa gelombang kebimbangan atau pemikiran terlewat, itu datang berhenti seketika. Letakkan tangan anda di hati anda, tarik nafas dalam-dalam dan ulang satu mantera yang berkuasa. Contohnya, saya percaya dengan masa ilahi dalam hidup saya. Semua sedang berlaku untuk kebaikan tertinggi saya. Ini akan mengganggu corak pemikiran lama dan membawa anda kembali ke pusat kepercayaan anda. Jadikan kesyukuran sebagai amalan utama anda. Setiap hari, senaraikan perkara-perkara yang anda syukuri, terutamanya untuk perkara yang anda anggap sebagai kelewatan. Sebagai contoh, saya bersyukur untuk masa tambahan ini untuk mengenali diri saya dengan lebih mendalam.
Saya bersyukur untuk perlindungan daripada peluang yang belum saya sedia untuk tangani. Kesyukuran adalah salah satu frekuensi tertinggi yang boleh anda pancarkan. Ia memberitahu alam semesta, saya sudah cukup, saya sudah lengkap. Dan dari keadaan kelimpahan ini, lebih banyak kelimpahan akan ditarik kepada anda. Kongsikan di ruangan komen di bawah, apakah satu soalan berkuasa yang akan anda mula tanyakan pada diri sendiri mulai hari ini untuk mengubah perspektif anda. Semasa anda memulakan perjalanan ini, anda mungkin akan menghadapi cabaran. Akan ada hari-hari di mana keraguan datang menyelinap masuk. Anda mungkin melihat bukti di sekeliling anda yang seolah-olah mengesahkan ketakutan lama anda bahawa anda benar-benar ketinggalan. Ini adalah perkara biasa. Ini adalah ego dan minda separa sedar anda yang lama sedang memberontak. Ia cuba menarik anda kembali ke zon selesa yang dikenalinya, walaupun zon itu penuh dengan penderitaan. Apabila ini berlaku, jangan lawan atau hukum diri anda. Sebaliknya, pandanglah keraguan itu dengan belas kasihan. Ucapkan terima kasih kepada minda anda kerana cuba melindungi anda, tetapi kemudian dengan tegas ingatkan diri anda tentang kebenaran yang lebih tinggi. Ingat, anda sedang membina otot iman yang baru. Sama seperti otot fizikal, ia memerlukan latihan dan rintangan untuk menjadi kuat. Setiap kali anda memilih kepercayaan mengatasi keraguan, anda menguatkan laluan neural yang baru di otak anda. Anda sedang mengkondisikan semula diri anda pada tahap yang paling dalam. Fahami juga bahawa proses ini tidak selalunya linear. Mungkin ada masa anda merasa begitu selaras dan kemudian tiba-tiba anda jatuh kembali ke corak lama. Ini bukan kegagalan. Ia adalah sebahagian daripada proses integrasi. Terus kembali kepada amalan anda. Terus memilih keadaan kewujudan yang anda inginkan. Kuncinya adalah ketekunan yang lembut. Satu lagi aspek penting untuk menstabilkan keadaan baru ini adalah dengan mencari bukti untuk menyokong kepercayaan baru anda. Minda kita sentiasa mencari bukti untuk mengesahkan apa yang ia percaya. Jadi, mula cari bukti dalam hidup anda bahawa masa anda adalah sempurna. Mungkin kelewatan dalam satu projek telah menyelamatkan anda dari masalah besar. Mungkin perpisahan yang menyakitkan telah membuka ruang untuk anda menemui kekuatan dalaman yang tidak pernah anda tahu anda miliki. Kumpul bukti-bukti ini. Tulis dalam jurnal. Jadikan ia koleksi kemenangan pribadi anda. Apabila anda melatih otak anda untuk mencari bagaimana alam semesta sentiasa menyokong anda, kepercayaan anda akan menjadi tidak tergoyahkan. Jadi, mari kita simpulkan kebenaran yang mendalam ini. Anda tidak pernah terlewat. Anda tidak pernah ketinggalan. Anda sedang menjalani satu kurikulum ilahi yang direka khas untuk evolusi jiwa anda. Setiap detik, setiap cabaran dan setiap kelewatan adalah satu bahagian yang sempurna dalam teka-teki agung kehidupan anda. Tekanan yang anda rasakan datang dari percubaan untuk memuatkan perjalanan kuantum anda yang unik ke dalam kotak masa linear yang sempit ciptaan masyarakat. Sudah tiba masanya untuk memecahkan kotak itu. Anda adalah pencipta realiti anda, bukan mangsa kalendar. Kuasa anda terletak pada keupayaan anda untuk memilih keadaan kewujudan anda pada setiap saat. Daripada mengejar masa depan, jemputlah ia ke dalam diri anda sekarang dengan menjadi penjelmaan tenaga, pemikiran dan emosi daripada hasil yang anda inginkan. Gantikan soalan, kenapa saya belum sampai lagi, dengan apa yang sedang disediakan untuk saya melalui ini. Gantikan frekuensi kekurangan dengan frekuensi kepercayaan dan kesyukuran. Apabila anda melakukan ini, anda beralih daripada memaksa hasil kepada membenarkan keajaiban berlaku. Anda menjadi magnet untuk peluang, idea dan orang yang betul pada masa yang paling tepat. Perjalanan anda akan mula mengalir dengan mudah dan anggun.
Kelajuan tidak lagi menjadi matlamat. Sebaliknya, matlamatnya adalah kedalaman, kebijaksanaan dan penjelmaan sepenuhnya potensi sejati anda. Percayalah pada proses itu. Percayalah pada diri anda. Dan yang paling penting, percayalah pada masa ilahi yang sentiasa berpihak kepada anda. Anda bukan sahaja menepati masa, anda adalah masa itu sendiri yang sedang terbuka dengan sempurna. Jika mesej ini bergema dengan anda, kongsikan video ini dengan seseorang yang mungkin memerlukannya. Tulis di ruangan komen, saya percaya pada masa ilahi saya, untuk mengisytiharkan komitmen anda kepada kebenaran ini. Bersama-sama, mari kita cipta satu realiti baru, di mana setiap individu dihormati untuk perjalanan unik mereka.